katakanlah suami dan mak ayah isteri dah tak ada, penama memang nama anak-anak lelaki dan perempuan yang dah berumur 22 dan 18. Saya nak tahu adik-beradik isteri pun sama ada dapat ke tak KWSP tu. Tak dapat. Kalau ikut faraid memang akan pergi kepada anak ni sajalah, anak lelaki dan anak perempuan. Cuma dalam video sebelum ni saya dah bagi tahu penama tu sebagai pentadbir. Sekiranya penama tu dia berhasrat nak bagi kepada anak lelaki dan anak perempuan tu sama rata. Katakanlah dia letak 50%, 50%. Dia boleh bagi tahulah dekat anak tu. Kalau kata terima duit ni, bahagi dua secara sama rata. Itu kira wasiat lah. Sebab dekat KWSP ni dia tak ada hibah. Sekiranya anak lelaki tu kata dia nak ikut faraid, memang tertakluk kepada faraid. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Cuma macam saya cakap tadi lah, kita pesan lah. Supaya jangan gaduh, bahagi duit ni bagi sama rata. Macam tu lah. Apa-apa boleh tanya lagi, tak ada masalah.